Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isyam bin Hamizat. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat spaghetti mudah untuk buat di rumah. Bahan-bahan yang saya gunakan ialah mie spaghetti, kuah spaghetti iaitu spaghetti bolognese, dan beberapa bahan lain iaitu ayam, sausage, tomato. Okay, baiklah, marilah kita terus ke proses pembuatan spaghetti. Pertama sekali kita perlulah merebus dulu spaghetti selama beberapa minit. Okay, selepas itu kita boleh menyediakan kuah spaghetti dengan menggunakan bahan-bahan yang telah disebutkan sebentar tadi. Oh. Akhir sekali jadilah kita punya spaghetti bolognese simple. Dah, dengan ini saya akan menjemput sahabat saya, Muhammad Afiq, untuk mereview sedikit masakan saya. Tepatlah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Afiq akan mereview Isyam punya spaghetti bolognese. Rasa dia, saya rasa okey lah, sedap lah untuk dimakan. Okey lah. Kalau macam nak berniaga tu, boleh lah berniaga. Okey, terima kasih.